Abang nak kesuruh sekejap bincang pasal korban kita tu. Abang, kejap. Korban tu apa sebenarnya? Korban ni adalah perintah Allah dalam Al-Quran pun ada. Surah Al-Kawthar ayat nombor 2, fasholli li rabbika wanhar. Artinya oleh itu sembahyanglah kerana Allah semata-mata dan sembelihlah korban, yakni tanda kita bersyukur pada Allah. Artinya berkorban ini adalah tanda kesyukuran kita pada kenikmat hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Macam ni, yang abang nak pergi ke surau nak korban tu ni untuk abang kerana abang bersyukur Allah bagi Angelina kepada abang. Dan Angelina juga tanda syukur Allah bagi hidayah kepada Angelina.